Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam raya membakar lemang, lemang dibakar dengan tekunnya. Nama diberi Arif yang tenang, sudahlah tampan baik orangnya. Baiklah, pertama sekali adalah berkaitan dengan pengenalan novel Hatimu Aisyah, iaitu karya Zarina Hassan. Baiklah, kesusasteraan Melayu ini sebenarnya merupakan salah satu bidang yang penting dalam perkembangan budaya dan pemikiran masyarakat Melayu itu sendiri. Kerana jika kita dapat lihat melalui karya sastera seperti novel, cerpen, puisi dan drama, sebenarnya pengarang ini semua dapat menyampaikan pelbagai pengalaman hidup mereka, nilai moral serta pandangan terhadap realiti masyarakat. Dan karya sastera ini juga bukan sahaja berfungsi sebagai bahan hiburan semata-mata, malahan juga turut menjadi medium pendidikan yang mampu untuk membentuk pemikiran dan kepribadian pembaca itu sendiri. Hal ini demikian kerana setiap karya sastera itu lazimnya mengandungi mesej tertentu yang berkait rapat dengan kehidupan manusia, seperti nilai kemanusiaan, keagamaan, kekeluargaan serta semangat ketabahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Oleh itu, pembacaan karya sastera ini sebenarnya dapat membantu sedikit sebanyak masyarakat untuk memahami lagi kehidupan dengan lebih mendalam serta mengambil pengajaran daripada pengalaman yang telah digambarkan oleh pengarang melalui karya-karya mereka sendiri. Jadi, salah satu karya yang menampilkan kisah kehidupan yang syarat dengan pengajaran dan nilai kehidupan ialah novel Hatimu Aisyah, hasil penulisan ataupun karya daripada Zarina Hassan. Dan novel ini sebenarnya telah memaparkan perjalanan hidup seorang remaja perempuan yang berhadapan dengan pelbagai cabaran serta konflik kehidupan yang menguji kekuatan emosi dan ketabahan dirinya sendiri. Dan melalui penceritaan ini juga yang sangat menarik serta penuh dengan unsur emosi, pengarang sebenarnya telah berjaya membawa pembaca menyelami pengalaman hidup watak utama yang perlu berusaha untuk menghadapi setiap dugaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Secara umumnya, novel ini sebenarnya mengisahkan kehidupan seorang gadis yang bernama Aisyah yang digambarkan sebagai seorang individu yang mempunyai peribadi yang baik, berhati lembut serta memiliki pegangan agama yang kuat. Dan watak Aisyah ini juga sering dilukiskan ataupun digambarkan sebagai seorang remaja yang sentiasa berusaha untuk menjadi insan yang tabah, walaupun kita dapat lihat beliau sering berhadapan dengan pelbagai kesukaran dalam kehidupannya. Sepanjang perjalanan cerita ini, Aisyah perlu berdepan dengan pelbagai konflik, sama ada yang melibatkan keluarga, rakan-rakan mahupun keadaan persekitaran yang kadang-kala menguji kekuatan mental dan emosinya sendiri. Namun demikian, Aisyah ini tetap berusaha untuk menghadapi setiap cabaran itu dengan penuh kesabaran serta tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan yang agak mencabar.
Selain itu juga kita dapat lihat bahawa novel ini sebenarnya memperlihatkan juga bagaimana pengalaman hidup yang sukar itu mampu untuk membentuk kepribadian seseorang itu supaya menjadi lebih matang dan berfikiran positif. Dan setiap dugaan yang dialami oleh Aisyah juga bukan sahaja memberikan kesedihan, malahan juga turut menjadi proses pembelajaran yang membantunya untuk memahami apakah itu erti kehidupan dengan lebih mendalam. Pengarang juga sebenarnya berjaya menggambarkan perkembangan watak Aisyah itu sendiri daripada seorang remaja yang penuh dengan emosi kepada individu yang lebih matang dalam membuat keputusan serta lebih kuat dalam menghadapi realiti kehidupan yang sebenar. Perkembangan watak ini kita dapat lihat ianya menjadikan jalan cerita novel ini lebih menarik dan memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Di samping itu, novel Hatimu Aisyah ini juga turut menekankan kepentingan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Antara nilai yang dapat dilihat dalam novel ini sebenarnya adalah nilai kasih sayang, nilai kesabaran, nilai keikhlasan, tanggungjawab dan juga pengorbanan dalam kehidupan. Dan nilai-nilai ini digambarkan melalui hubungan antara watak-watak yang ada dalam cerita ini yang saling membantu dan memberi sokongan ketika berhadapan dengan setiap kesukaran. Pengarang sebenarnya cuba untuk menyampaikan mesej bahawa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan daripada hubungan dengan orang lain, dan melalui sokongan serta kasih sayang sesama manusia, seseorang individu itu mampu untuk menghadapi cabaran hidup dengan lebih tabah dan tenang. Selain menonjolkan nilai-nilai kehidupan dalam novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan ini, pengarang juga sebenarnya telah menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk difahami serta teknik penceritaan yang menarik bagi memastikan pembaca bukan sahaja dapat menghayati cerita dengan baik, malahan faham keseluruhan cerita ini. Kemudian, penggunaan dialog yang berkesan, konflik yang tersusun serta perkembangan plot yang jelas telah menjadikan novel ini lebih hidup dan lebih kelihatan realistik. Pembaca bukan sahaja dapat memahami baik-baik dalam jalan cerita dengan mudah, malahan juga turut dapat merasai emosi dan perasaan yang dialami oleh watak utama itu sendiri sepanjang perjalanan hidupnya. Hal ini telah menjadikan novel Hatimu Aisyah ini bukan sahaja menarik untuk dibaca, tetapi juga mampu untuk memberi kesan emosi kepada pembaca itu sendiri. Tambahan pula, kita dapat lihat bahawa novel ini juga menggambarkan realiti kehidupan remaja yang sering berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam usaha untuk mencari identiti diri serta mencapai impian mereka sendiri. Dan melalui watak Aisyah ini juga, pembaca dapat melihat dengan lebih mendalam bagaimana seorang remaja perlu belajar untuk menghadapi tekanan hidup, membuat keputusan yang bijak serta mengekalkan nilai-nilai positif dalam diri mereka walaupun sebenarnya mereka berada dalam keadaan yang amat sukar. Dan keadaan ini juga menjadikan novel ini sangat relevan dengan kehidupan masyarakat sehinggalah kini, khususnya golongan remaja yang sedang melalui fasa pembentukan diri sendiri. Kesimpulannya, bagi aspek pengenalan ini, novel Hatimu Aisyah ini merupakan sebuah karya sastera yang bukan sahaja menghiburkan, malahan juga syarat dengan pengajaran serta nilai kehidupan yang bermakna dan tersirat. Melalui kisah perjalanan hidup Aisyah ini, pembaca dapat memahami dengan lebih mendalam bahawa setiap ujian yang berlaku dalam kehidupan sebenarnya
mempunyai hikmah yang tersendiri dan mampu untuk membentuk seseorang menjadi individu yang lebih kuat serta matang dalam kehidupan. Oleh itu, novel ini wajar dijadikan bahan bacaan kerana bukan sahaja memberikan pengalaman membaca yang menarik, malahan juga turut memberi inspirasi kepada pembaca untuk menghadapi cabaran hidup dengan penuh kesabaran, ketabahan dan keyakinan terhadap ketentuan Tuhan. Baiklah, jadi kritikan yang pertama yang terkandung dalam novel Hatimu Aisyah adalah kritikan sanjungan. Jadi kritikan sanjungan ini menumpukan kepada kekuatan dan kelebihan karya itu sendiri dari pelbagai aspek seperti tema, watak, gaya bahasa dan mesej yang ingin disampaikan. Jadi dalam novel Hatimu Aisyah ini sebenarnya pengarang berjaya dalam menghasilkan sebuah karya yang berjaya menyentuh perasaan pembaca melalui pengolahan cerita yang syarat dengan nilai kemanusiaan dan keagamaan. Kemudian, tema ketabahan seorang wanita dalam menghadapi pelbagai dugaan hidup digarap dengan begitu berkesan sehingga mampu untuk memberikan kesan emosi yang mendalam kepada pembaca itu sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah untuk difahami tetapi puitis telah menjadikan karya ini dekat dengan hati pembaca daripada pelbagai lapisan masyarakat. Kemudian, pengarang juga menunjukkan kebolehan dalam membina satu konflik yang realistik dan berkait rapat dengan kehidupan sebenar pada hari ini, dan hal ini telah menjadikan pembaca mudah untuk menghayati perjalanan hidup watak utama iaitu Aisyah itu sendiri. Kemudian keupayaan ini juga telah membuktikan kekuatan pengarang itu sendiri dalam menyampaikan cerita yang bukan sahaja dapat menghiburkan tetapi juga dapat mendidik pembaca itu sendiri. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, watak Aisyah ini sering digambarkan sebagai seorang wanita yang tabah, sabar dan kuat dalam menghadapi ujian seperti konflik rumah tangga dan tekanan emosi. Ketabahan yang dialami oleh Aisyah ini dalam menghadapi cabaran hidup tanpa mudah mengalah telah menjadikan watak ini sangat berinspirasi. Kemudian pembaca juga dapat melihat bagaimana Aisyah tetap berpegang pada nilai agama dan prinsip hidup walaupun berada dalam keadaan yang sukar. Kemudian kritikan yang kedua berdasarkan novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan ini iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menegur kelemahan dalam karya agar dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi kualitinya. Jadi kritikan teguran yang terkandung dalam novel ini kita dapat lihat bahawa walaupun novel ini mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh kita perhatikan dalam novel Hatimu Aisyah ini. Antaranya ialah pengulangan konflik emosi yang melibatkan watak utama Aisyah itu sendiri. Dalam beberapa bahagian dalam novel ini, penderitaan yang telah dialami oleh Aisyah itu sendiri digambarkan secara berulang-ulang sehinggalah menimbulkan rasa jemu kepada pembaca itu sendiri. Dan keadaan ini juga boleh menyebabkan momentum penceritaan itu sendiri menjadi lebih perlahan dan kurang menarik untuk dibaca. Selain itu, terdapat juga bahagian yang terlalu dramatik sehingga kelihatan kurang realistik pada babak tersebut. Walaupun unsur dramatik sebenarnya penting dalam sesebuah karya, penggunaannya secara berlebihan juga sebenarnya boleh mengurangkan keberkesanan penyampaian cerita itu sendiri. Pembaca mungkin merasakan bahawa konflik yang berlaku terlalu dipaksa dan tidak berkembang secara semula jadi.
Sebagai contoh yang saya boleh berikan, di mana terdapat satu situasi di mana Aisyah telah menghadapi konflik demi konflik tanpa ruang untuk perkembangan positif, dan ianya boleh menyebabkan pembaca itu sendiri berasa penat dari aspek emosi. Sekiranya konflik tersebut dipelbagaikan ataupun diringkaskan lagi, jalan cerita ini akan menjadi lebih padat dan lebih menarik. Baiklah, kemudian kritikan yang ketiga iaitu kritikan saranan. Kritikan saranan ini sebenarnya memberikan cadangan ataupun penambahbaikan bagi meningkatkan lagi mutu dan kualiti karya itu sendiri. Bagi memperkukuhkan lagi novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan ini, pengarang sebenarnya boleh mempertimbangkan beberapa perkara yang boleh ditambah baik. Antaranya ialah dengan mempelbagaikan teknik penceritaan seperti penggunaan imbas kembali, monolog dalaman ataupun sudut pandangan pelbagai watak itu sendiri. Dan teknik-teknik ini sebenarnya dapat memberikan dimensi baharu kepada cerita serta menjadikan cerita itu lebih dinamik. Selain itu, pengembangan watak sampingan juga sebenarnya boleh diberi perhatian dengan lebih mendalam, di mana watak-watak sampingan sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam menyokong perkembangan cerita itu sendiri. Namun dalam novel ini terdapat beberapa watak yang kurang dikembangkan secara mendalam. Dengan memberikan latar belakang dan peranan yang lebih jelas kepada watak-watak ini, cerita sebenarnya akan menjadi lebih hidup dan berlapis. Sebagai contoh, watak rakan ataupun ahli keluarga Aisyah boleh diperincikan lagi dari segi latar belakangnya dan konflik mereka sendiri. Dan hal ini bukan sahaja dapat menambah kedalaman cerita, tetapi juga membantu sedikit sebanyak pembaca untuk memahami hubungan antara watak dengan lebih baik. Jadi kritikan yang keempat adalah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ini sebenarnya bertujuan untuk menilai karya berdasarkan perspektif tertentu, antaranya dari perspektif moral, psikologi, sosiologi ataupun keagamaan. Jadi apa yang kita dapat lihat daripada novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan ini sebenarnya sangat sesuai dianalisis melalui pendekatan moral dan keagamaan. Hal ini kerana keseluruhan cerita ini berpusat kepada nilai kesabaran, keimanan dan ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Watak utama iaitu Aisyah itu sendiri sering berdepan dengan cabaran yang menguji kepercayaannya kepada Tuhan. Namun dia tetap teguh dan tidak berputus asa dalam kehidupannya. Selain itu, kita dapat lihat juga bahawa pendekatan psikologi juga boleh digunakan untuk memahami emosi dan konflik dalaman watak Aisyah itu sendiri. Dan pergolakan jiwa yang telah dialami oleh watak ini sebenarnya memberikan gambaran yang amat jelas tentang tekanan emosi yang dihadapi oleh individu dalam situasi tertentu. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, perjalanan hidup Aisyah ini boleh dilihat sebagai satu proses pembentukan diri di mana setiap ujian yang telah dihadapinya menjadikannya lebih matang dan kuat dari segi emosi dan spiritual. Baiklah, jadi kritikan yang kelima iaitu kritikan penganalisisan, di mana kritikan penganalisisan ini sebenarnya melibatkan penelitian terhadap struktur dan unsur dalaman karya itu sendiri seperti plot, watak, latar dan gaya bahasa. Dari segi plot, kita lihat dari segi plot dahulu bahawa novel ini sebenarnya mempunyai struktur yang tersusun dengan jelas, di mana bermula dengan pengenalan watak,
perkembangan konflik yang lengkap, kemuncak dan peleraian. Plot yang linear memudahkan pembaca mengikuti jalan cerita tanpa sebarang kekeliruan. Dan watak utama juga dibina dengan sangat konsisten, manakala watak sampingan pula berfungsi sebagai penyokong kepada perkembangan cerita itu sendiri. Kemudian kita lihat dari aspek latar, di mana pengarang berjaya menggambarkan suasana kehidupan yang realistik dan dekat dengan masyarakat. Kemudian gaya bahasa pula yang digunakan sederhana tetapi berkesan dalam menyampaikan emosi kepada pembaca itu sendiri. Sebagai contoh, plot yang memfokuskan kepada perjalanan hidup Aisyah dari saat menghadapi kesukaran hingga mencapai ketenangan menunjukkan satu kesinambungan cerita yang amat baik, di mana penggunaan dialog juga membantu menghidupkan interaksi antara watak-watak itu sendiri. Kemudian kita pergi kepada kritikan yang terakhir, iaitu kritikan penilaian. Kritikan penilaian ini sebenarnya berfungsi untuk menilai keseluruhan mutu karya itu sendiri berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang terkandung dalam karya itu sendiri. Secara keseluruhannya, novel Hatimu Aisyah ini sebenarnya merupakan sebuah karya yang telah berjaya menyampaikan mesej kehidupan dengan berkesan kepada pembaca. Kekuatan utama novel ini sebenarnya terletak pada penyampaian nilai moral dan pembinaan watak yang kuat, walaupun terdapat kelemahan dari segi pengulangan konflik dan unsur dramatik yang berlebihan. Hal tersebut sebenarnya tidak menjejaskan keseluruhan impak karya novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan ini. Dan novel ini juga sesuai dijadikan sebagai bahan bacaan pendidikan kerana ianya mengandungi pelbagai pengajaran yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh yang boleh saya utarakan pada hari ini, pembaca sebenarnya dapat mengambil iktibar daripada sikap Aisyah itu sendiri yang tidak mudah berputus asa serta sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menghadapi cabaran hidup dengan penuh kesabaran dan keimanan. Baiklah, jadi kita akan beralih kepada aspek sinopsis novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang wanita Melayu yang bernama Aisyah yang melalui pelbagai fasa kehidupan dari zaman beliau kanak-kanak hinggalah ke usia tua. Cerita ini bukan sahaja memaparkan kisah peribadi Aisyah tetapi juga turut menggambarkan perubahan masyarakat Melayu dari era tradisional kepada era moden. Sejak kecil, Aisyah ini sebenarnya dibesarkan dalam suasana kehidupan yang sangat terikat dengan adat dan norma masyarakat Melayu itu sendiri, dan segala tingkah laku, cara berpakaian, pertuturan dan pergaulan dikawal oleh peraturan tradisi serta kehendak orang tuanya. Aisyah ini sebenarnya dididik untuk menjadi seorang anak perempuan yang patuh dan tidak membantah dan sedia menerima segala ketetapan hidup tanpa persoalan. Apabila meningkat dewasa, Aisyah melalui kehidupan sebagai seorang gadis yang akhirnya dilamar dan berkahwin, dan perkahwinannya mencerminkan realiti kehidupan wanita pada zaman tersebut yang tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Setelah berumah tangga, Aisyah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu dengan penuh kesabaran serta keikhlasan. Namun, kehidupan Aisyah tidak terlepas daripada konflik, iaitu dua orang anak perempuannya telah menjadi mangsa kepada kekangan adat yang terlalu ketat sehingga mereka tidak mampu untuk melawan norma masyarakat itu sendiri.
Kemudian kita dapat lihat juga bahawa peristiwa ini memberi kesan yang mendalam terhadap kehidupan Aisyah dan memperlihatkan bagaimana adat yang terlalu kuat ini boleh menindas kebebasan individu itu sendiri. Kemudian apabila Aisyah membina keluarganya sendiri, dunia di sekelilingnya mula berubah. Anak-anaknya membesar dalam zaman yang lebih moden dan berani untuk mempersoalkan adat serta tradisi yang dianggap tidak lagi relevan bagi mereka pada zaman itu. Mereka tidak lagi menerima sesuatu secara membuta tuli. Sebaliknya, mereka berani untuk menyuarakan pendapat dan menolak norma lama yang dianggap lapuk pada zaman tersebut. Perubahan ini sebenarnya telah menimbulkan konflik dalam diri Aisyah sendiri. Pada awalnya, dia sukar untuk menerima sikap anak-anaknya yang berbeza dengan didikan yang pernah diterimanya sendiri pada masa dahulu. Dia berasa keliru antara mempertahankan adat tradisional atau menerima perubahan zaman. Namun, seiring dengan peredaran masa, Aisyah akhirnya mula memahami bahawa kehidupan ini sebenarnya sentiasa berubah dan manusia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Di penghujung hidupnya, Aisyah belajar untuk menerima hakikat yang sebenarnya kasih sayang, kefahaman dan toleransi lebih penting daripada berpegang sepenuhnya kepada adat yang lama. Perjalanan hidupnya menggambarkan proses perubahan pemikiran seorang wanita yang akhirnya mampu untuk menyesuaikan diri dengan arus pemodenan walaupun pada awalnya sukar untuk diterimanya. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung di mana saya akan menjelaskan sedikit sebanyak kesimpulan secara keseluruhan novel Hatimu Aisyah karya Zarina Hassan. Di mana novel ini merupakan sebuah karya sastra yang syarat dengan nilai kehidupan, khususnya berkaitan perjuangan seorang wanita dalam menghadapi pelbagai cabaran dan perubahan zaman. Melalui watak Aisyah ini juga pembaca dapat melihat bagaimana seorang wanita yang dibesarkan dalam lingkungan adat dan tradisi yang begitu ketat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang semakin moden. Perjalanan hidupnya memperlihatkan konflik antara pegangan lama dan tuntutan baharu sekaligus menggambarkan realiti masyarakat yang sentiasa berkembang dari zaman ke zaman. Selain itu, novel ini juga turut menekankan kepentingan nilai kesabaran itu sendiri, ketabahan, kasih sayang dan keikhlasan dalam mengharungi cabaran kehidupan. Watak Aisyah sebenarnya menjadi salah satu simbol kekuatan dalaman seorang wanita yang tidak mudah berputus asa walaupun berdepan dengan pelbagai ujian. Dalam masa yang sama, karya ini juga mengajak pembaca untuk berfikir secara kritis terhadap adat dan tradisi agar tidak menjadi penghalang kepada kebahagiaan dan kebebasan individu itu sendiri. Di samping itu, pengarang berjaya menyampaikan mesej bahawa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Oleh itu, setiap individu perlu bersikap terbuka dan bijaksana dalam menerima pembaharuan tanpa melupakan nilai-nilai murni yang telah diwarisi turun-temurun. Konflik generasi yang dipaparkan dalam novel ini juga telah memberi kesedaran tentang pentingnya komunikasi dan toleransi dalam mengekalkan keharmonian keluarga itu sendiri. Kesimpulannya, novel Hatimu Aisyah ini bukan sahaja sebuah karya yang menghiburkan pembaca semata-mata, malahan juga berfungsi sebagai medium pendidikan yang mampu memberi pengajaran dan kesedaran kepada pembaca tentang erti kehidupan,
peranan wanita serta kepentingan menyeimbangkan antara tradisi dan kemodenan. Novel ini wajar untuk dihargai kerana keupayaannya yang berjaya menyentuh emosi dan membuka minda pembaca terhadap realiti kehidupan yang sebenar. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada hari ini, saya ingin mengungkapkan serangkap pantun. Burung berkicau di pagi hari, emak menanam pokok keladi, hatimu Aisyah yang dicari, hadirnya sebagai pedoman abadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.